InsyaAllah kita boleh apply sebab method dia mudah. Jadi cikgu-cikgu pun lebih faham dan boleh gunakan sampai bila-bila. Hari ni nampak baru kita faham cara yang jelas. So I can improve my teaching. Pentingnya guru-guru happy. Jadi bila Coach Syah tunjuk tadi, guru-gurunya happy. Teknik dia mudah tak susah lah untuk cikgu-cikgu ikut. Bila kita tunjuk ke anak-anak, anak-anak pun akan happy. Guru happy, anak-anak pun happy. Sebenarnya mudah je untuk budak-budak ni cakap. Words pun very simple. So teacher pun tak rasa macam susah. Okay, selama ni saya ingat benda tu susah sebab saya pernah ajar jugalah. Tapi berapa kali je lah saya ajar, saya ingat susah lah benda tu, kena macam detail apa semua. Rupanya saya tengok depan-depan, oh macam ni rupanya. Cara dan teknik yang Coach Syah ajar tu lebih fun, lebih menarik dan lebih mudah lah. Saya lebih confident lah untuk ajar mereka bahasa Inggeris. Dan saya sangat teruja lah tu, rasa excited untuk nak ajar budak-budak. Suka bila berdepan macam ni, kita lagi faham. Dia permainannya pun sangat simple tapi seronok. Sebelum ni saya nak try ajar sebab saya jaga budak 4 tahun. Macam susah tau macam nak terangkan diorang macam mana cara permainan ni. Tapi bila Coach Syah tunjuk and cakap, benda tu simple, mudah je nak cakap dengan diorang. Tak perlu yang ayat panjang-panjang. Jadi bagi saya best lah. Sebab lagi mudah lah untuk kita tengok tekniknya macam mana. Bila dah dengan murid kita faham, okey kita kena ikut apa yang murid nak. So tak adalah kita asyik, kita bagi arahan tapi dalam murid pun tak ikut cakap kita kan. Belajar English dengan sangat mudah dan simple. Just simple word, ayat yang pendek dah boleh buat diorang faham and fun. Sebelum ni jujur saya cakap saya tak berani untuk ajar murid bahasa Inggeris. Asalkan dia faham dan apa yang kita cuba sampaikan dekat murid tu dia faham dan dia boleh apply dalam kehidupan dia. So, itu saja.